So ni motor dia. Agak-agak sempat tak kita balik rumah ni? Takut saya tak sampai rumah pula kak. Akak pun sama. Memang style. Memang handsome aku rasa. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello guys, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Welcome back to my channel. Okay, minggu ni family kita orang kuat sibuk sikit. Hari ini adalah 18 April 2026 dan juga hari Aidilfitri yang keberapa? Hari ini 18 April, Aidilfitri yang Syawal yang Syawal dah 29 Syawal guys. So 29 Syawal kita orang baru ada kelapangan masa nak buat rumah terbuka. Sekejap. Mana yang? Ni isteri saya. Dia tengah sibuk dengan kuah rojak. Sementara yang lain tengah sibuk. Saya nak tanya ayah dulu, kenapa buat makan-makan ni sebenarnya untuk apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tujuan saya membuat makan-makan ni adalah untuk memperingati keluarga lah. Keluarga tu penting bagi saya. Saya bukan kira duit pun. Kita yang penting adalah kita keluarga kita yang jaga. Makan ni jemput siapa bang? Yang jemput ni hanyalah untuk kaum kerabat dan lain. Untuk kaum keluarga saya. Jadi itu je lah. So memang kita jemput kaum kerabat, family je untuk datang. Okey. Mak saya tak pakai tudung, tapi korang tengok muka saya, dengar suara mak saya. Ni mama. Tengok muka saya, suara mak saya. Apa yang mama masak hari ni? Ada beberapa jenis masakan. Antaranya kuah lodeh, lan lontong, bihun sup, pelbagai variasi, mi, bihun, and then kuih tiaw. Satu lagi rendang hati. Kuah kacang special, dalam dia ada daging. Ada sub-sub kepada catering kecil-kecil ke? Ada juga, antaranya bubur candil dan juga kuih muih. Itu saja. Menu suka-suka je untuk kita orang makan. Ngah, ni apa ngah? Kuah kacang. Ini kuah kacang, gulai masak Thai, rendang hati. So ni antara yang kita orang masak untuk tetamu-tetamu, ahli-ahli keluarga yang datang sempena makan ni. So semua ni masih dalam kuali tengok. Masih dalam kuali Mak saya tengah gacau lagi. Yes. Ni adik saya pula tengah kacau apa ngah? Macam mana ngah persiapan hari ni? Rendang hati. Persiapannya kucak-kacir sedikit. Tapi insyaAllah biasanya kerja last minute ni biasanya jadi. Manageable lah Cuma lupa lah. Takut lupa je. Okay. Tapi kita dah senaraikan dah segala kerja kita, apa kita kena buat pagi ni. First, letakkan kari dulu dalam ni. Okay. Sorry guys kalau korang tak nampak, tengah isi kari ayam. Okay guys, jom kita nak hantar kat tempat. Masuk kat sana. Air masak semua yang ada beli ni bawa ke sana. Kalau tengok keadaan dapur, dia memang agak mess up sikit. Tapi memang macam ni lah keadaannya bila bergotong royong. Semua kita orang buat sendiri. Tapi Alhamdulillah semua bahan ada kan bahan. Daripada tray dan sebagainya, tu memang kita orang ada. Adik, salam lah nak. Ini adik saya, Siti Sarah. Apa lagi nak dia angkat? Pulut dia boleh? Pulut makan apa kari? Jom guys, aku bawa kat korang. Kita orang sediakan kemah untuk tetamu-tetamu yang datang. So let's go. Ni aku angkat pulut kuning ni seorang dulu, satu tangan dulu, sebab nak bawa kamera ni dekat korang guys. Sempena minggu terakhir Syawal 2026 kali ini. So macam inilah keadaan dia. Ayah aku especially, dia memang suka buat makan-makan. Dia memang suka kalau buat makan tu invite family sekali apa semua. Dan ya, dia suka bila orang berkumpul, gathering tu. So kita orang ada juga sediakan kambing gulik. Assalamualaikum bang. Sorry rekod sikit bang. So ni
kambing gulik. Abang ni tengah buat kambing gulik. Seekor ni untuk berapa orang makan bang? Ini 80 80-90 So ni kejadian dia. Abang ni tengah sapu-sapu rempah. Ha? Tak ada lah, rekod je bang untuk YouTube. Promote sikit dari Sabak Benam. Satu mana bang? Sabak Benam. Daripada Sabak Benam Kalau nak contact macam mana bang? Kontaknya kad ada. Abang ni memang available. Kalau last minute pun boleh abang kan? Boleh. Sebab kita orang pun contact last minute, betul tak bang? So korang tengok ni. SHZ kambing gulik. Ni dia. Alright, terima kasih bang. So tu antara menu-menu yang kita orang sediakan lah untuk family-family yang datang. So korang tunggulah. Cuma sekarang ni memang tengah hengki-pengki lagi. Tengah nak bawa air lah. Air belum buat. Kacang tadi belum bawa lagi. So tak apa, nanti kita sort out satu-satu. Tapi insyaAllah everything will be smooth. Ni adik saya Ibrahim. Ya. Tengah buat apa sekarang Ib? Menceduk. Menceduk apa? Menceduk paru je mak. Rendah hati mak saya. Hari ni bangun pukul berapa? Buat apa? Hari ni bangun pukul 5. Pukul 5. Sempat lagi. Teman mak saya. Teman lah. Bangun pukul 5 pagi buat apa Ib? Kejut mak saya, buka langsir. Siram pokok bunga tak? Siram pokok tak sempat. Jogging taklah, tapi sempatlah ke surau. Itu dia persiapan kita orang. Okay, ni mak suruh nak ambil. Ni yang mana mak? Yang merah. Yang Yep. dengan biru tu dulu ambil. Ni? Okey. Baik. Lagi satu yang merah. Merah besar. Apa lagi N? Apa betul lagi N? Cukup. Okay. So sekarang my task adalah untuk tuangkan coklat ke dalam kek. Tapi kita orang tak tuang semua lah kot. Tapi tengok keperluan. Yes. Siapa yang buat kek ni? Yang buat kek ni adik perempuan saya. Alright. Nanti bawa long senduk. Senduk berapa nak? Tak sikit lagi lah. Kita belanja lah. Dia ada. So kena make sure dia punya peragihan kek ni sama lah. Yes. Ni kejadian dia. So coklat dah cukup kot. Ini sepupu Ilyas. Good morning. So kita letak dulu kek kita dekat dalam kemah. So bapak aku dah standby dekat sana. Untuk menerima tetamu lah. As for now belum ada lagi. Tapi sebab sekarang pun baru pukul 10. Cuma invitation kita orang pukul 10 sampai pukul 12 lah. Tapi biasalah mungkin tengah hari sikit kot. Yang lain akan datang. Ini set yang kita orang buat. Ada ni sebenarnya kuih muih. Kemudian ada pulut kuning, kari ayam, kuah kacang daging, ada mihun, kuih tiaw, ada punten, makanan masyarakat Jawa. Ni spageti, kuah spageti, kemudian kuah sup. Actually ada kuah sup juga. Kuah sup. Bang, kalau saya nak rasa dulu bang. Oh okey. Boleh ambil bang Terima kasih bang. Sebelum orang lain makan. Daging yang dah siap. Ini kuah dia. So ini dia punya daging yang dah siap masak. Kita nak makan dulu. My little cousin. Little. So diorang tengah makan dulu. Nanti bila Ni baru orang pertama. baru orang pertama Abah dah makan dah? Abah dia hanya seronok tengok orang makan. So far macam mana? Okey? Sedap. Anja? Sedap. Tamu kita orang yang pertama, macam mana? Apa perasaan jadi yang pertama? Tengok makanan banyak lagi? Panas. Panas mana? Oh, panas lagi. Cepat mari. Fresh lagi. Kambing pun banyak lagi. Boleh makan sekenyang-kenyangnya lah. Mana? Okay, selamat Hari Raya. Terima kasih jadi yang pertama. Kita orang punya tetamu yang pertama. Jemput Mandak, jemput. So, cerita dia, korang tahu tak nak buat air ni? InsyaAllah tahu. Bancur je. Adventure saja. Dia buat air. So, nampak macam tu. Pernah kerja catering ke? Ada. Tetamu kita yang kedua. Terima kasih Cik Dayu datang. Ya. Selamat Hari Raya, Mak Zai Batin. Dah makan dah? Dah makan dah. Apa review kambing ni? Review kambing dia sedap. Sos black pepper dia sedap. Lepas tu?
Mashed potato dia okey. Tak keras, lembut lah. So macam mana ini? Patin? Sedap. Okey, no. Nak serang ke rumah sana. Terima kasih tetamu-tetamu. Alhamdulillah, terima kasih datang. Terima kasih datang, sister. Jiran jauh, Cik Rin. Yeah. So, Pakcik sila-sila jamu selera lagi. Okey. Tetamu kami seterusnya, Mak Ngah, terima kasih datang Mak Ngah. Sama-sama. Mak Ngah, daripada mana? Nak sebutkan. Dari kampung Sungai Mencala. Terima kasih, ni Hafiz, sepupu. Ini Abang Taufik. Terima kasih datang. Mok Day pun ada. Mok Day. Terima kasih datang Mok Day. Ada kek Oreo. Lepas tu ni kuih, ada pulut panggang. Banyaknya mama masak. Ni ada pulut kuning, ada sup tulang pun ada. Rojak pun ada, punten pun ada. Selamat petang. Kita orang hari ni nak review motor yang baru adik aku beli. Motor ni korang rasa motor apa? Macam Agaklah kalau boyfriend korang pakai, korang rasa macam mana? Vespa. Comel lah. Macam nak jalan petang. Comel. Jalan petang-petang ke mana? Macam pergi pantai, sawah. Betul lagi sawah. Dia bukan Warna dia striking. Dia bukan motor untuk konvoi kan? Dia bukan motor yang untuk rempit ke apa ke, tapi dia motor untuk santai petang. Sebelum aku reveal motor ni dekat korang, korang mesti tak expect motor ni motor apa. Sebab motor ni lelaki sesuai ke? Sesuai orang yang berumur. Dia macam untuk orang yang tenang-tenang kan? All money, yes. Untuk orang yang all money. So, Ip, apa motor ni Ip? Okay lah, biar adik aku yang explain sebab dia yang decide nak beli motor ni. Kenapa kau beli motor ni? Kenapa? Sebab motor ni macam sesuai untuk kampung, sesuai nak ke pekan. Okay. So nak beli barang dapur pun senang orang kata, tak ada laju orang kata. So sesuai lah. Motor ni boleh bawa laju ke? Boleh. Laju tu ikut atas pendapat masing-masing. Ada orang kata 80 tu laju juga. So laju tu laju seadanya lah. Santai lah. Kalau kau bawa motor ni bawa laju tak? Santai-santai. Ni santai-santai lah. Motor untuk santai-santai Angin. Okay aku reveal lah motor ni. Sebelum kata tunjuk motor ni, aku kasih bunyi dulu kat korang. Dia punya mati pun pakai Swiss Inilah dia motornya. Ada dua lampu. Satu lampu besar, dua lampu kecil. Ya, jenama Moda, brand Mocha. Jenama Moda. Inilah motor yang dimaksudkan. So inilah kalau dari posisi pandang dekat, ni dia punya motor, lampu dia. Ni dah ada jenama Moda. So dari segi tayar dia, inilah dia ada brake disc dari segi pandang ada brake disc. Kemudian dari lampu belakang dia, lampu dia comel. Ni dari tepi exhaust dia. Ni dia punya kunci, masih guna kunci lah. Lepas tu dia ada untuk tangkai dia kalau nak letak barang. Lepas tu dia punya meter, meter digital Wow. Okay. Meter dia, lampu dia punya side mirror dia guna side mirror bulat So sangat retro tapi modern lah dia punya ni. Hai dek. So ni motor dia. Okay. So far okay. Nanti kita try bawa jalan kampung pula. Cousin aku tinggi, so dia nampak macam extraordinary sikit lah. Abang nak pergi bonceng. Nak gerak dah ke? Okay. Terima kasih datang. Sorry lah ni. So kalau bawa bertiga pun boleh. Bawa bertiga pun tak ada isu. Oil consumption dia aku tak pasti lagi. Tapi dari segi kesenangan membawa, ringan. Dia punya bunyi kuat tak yang? Okey je. So far tak ada isu lah. Ini anak saya. Yang kuat taklah. So kalau korang nak beli motor ni untuk dijadikan sebagai santai, untuk beli barang dapur ke, bukan, aku tak suggest motor ni untuk pergi tempat kerja, jalan jauh-jauh dan sebagainya. Sebab for sure dia akan ada side effect dia lah bila kau bawa motor jauh-jauh ni kan. Tapi untuk santai-santai dengan family petang-petang, lalu jalan kampung dan sebagainya, sangat selesa lah. So
dalam cuaca yang cantik macam ni, warna dia pula warna oranye, dari segi pemanduan pun, handling pun untuk aku so tak ada isu. Betul sayang, jangan ke tepi. Bukan ke tepi, tempatnya banyak ni je. Buntut je besar ni. Okey, buka berdiri. Okey, angkat kaki sana sikit. Okey. Sekarang dah selesa dah, huru-hara orang. So aku suggest tak untuk family yang ada ramai anak? Tak suggest. Untuk yang family of one children pun dah stuck macam ni. Kita orang sekarang bawa dekat tepi sawah padi Sungai Sireh, Tanjung Karang. So memang best. Cuaca macam mana yang? Memang okey. Lepas tu kalau korang tengok pemandangan sawah kiri kanan hijau dekat sini memang tengah best. So ya Allah, tudung. So memang tengah best sekarang. So macam ni lah. Kakak, pandang atas, pandang depan. Wah. So memang best. Kalau bawa anak saja petang balik sekolah, motor ni memang aku suggest lah. Untuk sebagai motor bawa anak lah. Betul yang? Nak beli sarapan pagi ke, apa ke. Macam ni lah keadaan dia. By the way, sambil aku bawa motor ni, aku ronda-ronda dekat kampung Sungai Sireh, Tanjung Karang. So ya, keadaan sawah padi. Actually kiri kanan aku ni sawah padi tengah hijau So nampak memang ada bangau kiri kanan sawah padi yang tengah menghijau. So macam inilah keadaan dia. Sampai petang-petang jalan-jalan bawa anak, bolehlah korang guna motor ni. Tapi motor ni tak boleh bawa laju-laju sangat. Sebab yelah ni motor untuk family. Kan sayang? Dia lah comel macam ni hanya untuk jalan-jalan petang macam tu. Ikut depan. Malaysia turun. So sekarang wife aku, kita dah lalang kat Tanjung Karang. Wife aku nak ajar sedikit sebanyak lah mengenai ilmu pertanian kepada anak aku. Nampak ni, bila kita buka tengok. Inilah beras yang kamu basuh tu. Masak nasi. Oh, dia kena cabut kulit tu dulu Nanti bila dia dah kuning. Nampak ni. Bila dia dah kuning. Nampak ni. Beras. Mana tangan kamu? Bila dia dah kuning, sikit lagi dia kuning betul-betul. Nanti ada datang mesin. Beras ni, padi ni akan masuk dekat dalam mesin, dalam lori dia. Lepas tu dia akan masuk dalam satu mesin untuk buang kulit. Dia buang kulit senang-senang lah. Ya, kita tak payah guna pakai tangan. Sebelum jadi nasi, dia jadi padi. Okay, selepas jadi padi, dia jadi beras. Lepas tu dia jadi nasi. Sebab ni orang tanam satu-satu. Masukkan biji benih ni satu-satu pakai tangan. Sebab tu nasi kita tak boleh membazir. So dorang tengok ada kebetulan ada family yang memancing. So bolehlah sambil tu dorang bawa anak untuk explore sawah padi lah. Assalamualaikum. Dah dapat ikan ke kak? Oh, pakai umpan apa kak? So dorang pakai, ada akak tu pakai umpan cengkerik. Dia tengok je. Ni nak bagi ikan makan. Ni nampak. So ni ada pakai cengkerik. So anak tak pernah tengok mancing kak. Musim macam ni je lah. Bestnya. Ikan haruan. Wah, hebatnya awak. Dia kuat dia berani. Dia berani. Kak masak apa ni kak? Ini kecil sangat. Anak saya ni memang pertama kali lah tengok orang memancing. Kalau dapat tu seronok lah. Kalau yang tahun lepas tu kita letak je dapat. Kadang sampai umpan tak cukup. So macam tu guys, suasana pemancing dekat kampung aku. Memang ada, especially terutamanya bila kawasan tengah nak menuai padi. Dah gelap dah ni. Takut saya tak sampai rumah pula kak, akak pun sama. So macam ni kita memancing tepi sawah padi sambil dapat anak ikan haruan. Jom. Dapat. Ni yang punca tak nak balik ni. So tengah sedap kita orang lepak dekat tepi sawah, tiba-tiba bunyi guruh pula. So terpaksalah kita beransur pulang sebelum hujan makin lebat. So macam itulah keadaan dia. Suasana petang di kampung yang mendamaikan, betul tak sayang? Kita bawa 42. Tak boleh bawa laju. So tak boleh bawa laju guys. Kita sekarang baru antara 40. Agak-agak sempat tak kita balik rumah ni? Cuba motor ni
Kalau naik 3 orang dia tak boleh nak speed up. Betul lah yang santai macam ni boleh. Tapi memang best. So far overall untuk kalau korang yang mana duduk kampung, santai, petang nak round sawah, so memang best lah. Dari segi teknikal korang boleh Google sendirilah. Atau check GPT ke, korang bandingkanlah sendiri. Tapi kalau nak view suasana kampung dengan style, awan tadi pun warna biru, lepas tu motor warna oren, memang style, memang handsome aku rasa. So macam tu lah untuk korang. If korang rasa interested, aku tak ada mempengaruhi apa-apa. Tapi kalau korang interested, bukan paid review. Aku pun beli juga ni adik aku beli. So untuk korang boleh beli, boleh rasa, boleh follow macam aku. So aku dah sampai rumah, dan itu sahaja. Macam itulah keadaan dia guys. Aku rasa sampai setakat itu sahaja aku punya review motor. Untuk korang yang menonton, terima kasih kerana menonton. Dan aku ucapkan jangan lupa like dan subscribe lah channel aku. Itu sahaja aku ucap. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ya, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.